Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Lama tak buat video kat kebun. Bukan tak datang. Tapi tak ada apa nak share. Cuaca memang macam ni lah. Kan? Tak apa hujan juga. Kan? Nampak je gelap. Tak hujan-hujan pun. Dah 3 minggu dah. Pokok-pokok pun sihat. Alhamdulillah. Kan? Cuma hari ni selepas kita sembuh kapur, kan? Saya pakai kapur bancuh. Saya nak sembuh apa nama ni, Ajimino yang saya cairkan, kan? Sebab tak ada masa lah nak tabur-tabur baju butiran ni. Hujan pun tidak. Baik kita pakai jenis sembuh, kan? Sebab dia basah, dia terus boleh diserap oleh tumbuhan. 3 minggu lah tak hujan. Bukan apa, tahun lepas bukan main lagi. Konon-kononnya, akan bermula lah musim kemarau 10 tahun bermula 2025. Sepanjang tahun tu hujan, kan? Alhamdulillah, kan? Jadi tak kalut lah. Tapi itulah, mentam sajalah apa-apa pun. Sebab akhirnya kita faham lah, kan? Kita faham lah, kan? Tahun pertama tu dia 1/3 tahun hujan. Tahun kedua tu 2/3 tahun. Tahun ketiga tu langsung tak hujan, kan? Yang faham tu faham lah. Malah nak cerita lah. Tak larat nak cerita. Jadi ni baju Ajimino bancuh yang kita buat ni lah. Kita buat pekatan lah. Kita nak buat tabur secara folia. Baki dia tak banyak sebenarnya, kan? Ambil yang stok lama tu, kita buat macam mana. Ambil 2 cup penuh ni, bancuh dengan 1.5 liter air, jadilah banyak tu, kan? Nak pakai macam mana 1 tong 20 liter ni dengan 1 cup pati pekat ni lah. Sebab sekarang ni tak hujan pun, kan? Memang dalam seminggu saya akan datang siram 2 kali lah. Macam tu lah, kan? Jadi kita tak tahulah. Cadangnya macam tu lah. Datang kebun siram 2 kali seminggu, kan? Rumput pun nak kena maintain juga sebelum musim bulan puasa. Sebab bulan puasa nak kerja berat tu taklah. Paling-paling pun datang siram pokok lah. Tak bagi jadi macam tahun 2024. Tahun 2024 tu banyak pucuk yang kering. Sebab apa? Sebab tak apa nak siram pokok. 2025 pokok-pokok kelapa ni okey, kan? Dia dah kuat dah. Jadi saya tak siram. Saya cuma siram pokok durian, petai jering je, dengan pokok yang kecil ni, pokok staple. Itu pun pakai sistem drip. Tahun ni tak tahulah, mungkin datang pancut air je, kan? Sebab pokok pun dah besar. Cuma tak tahulah, kan? Mungkinlah datang juga pasang drip lagi sekali masa bulan puasa. Cara bancuh dia ni lah, 1 cup lah. Lepas tu kita masuk dalam ni. Inilah dia kejadian dia. 1 cup saja. 1 cup ni kita dah bancuh. Macam tu je. Tidaklah orang kata pekat sangat hitam tu. Bukan sebab apa. Sebab lepas daripada saya sembuh baja Ajimino ni, saya dah tabur baja NPK pula. Sebab saya dah sembuh kapur lah, kan? Sembuh kapur tu biasalah untuk pH tanah lah, apa semua, kan? Lepas tu nanti kita tabur baja NPK, kan? Sebab bulan puasa tu kalau boleh. Tapi itulah, tak hujan sama juga, kena datang menyembuh juga, kan? Tapi itulah, at least baja NPK tu kita dah tabur, kan? Kena embun dia nak cair ke apa ke, ikut lah, kan? Tak tahulah. Sebab habis-habis musim terkujuh terus nak masuk musim kemarau bulan puasa, kan?
So kita pula dah tak ada sprinkler. Banyak kerja lah. Tapi tak apalah, buatlah. Okey, ni pokok staple. Sembur kat pangkal terus. Sebab saya ni kira nak siram pokok lah ni. Ni pokok yang saya pangkai tu dah start berpucuk dah. Jadi tak payah takut lah nak potong-potong pokok ni kalau dia dah sakit. Sebab dia memang boleh, orang kata, mudah lah bercambah pokok mangga ni. Tapi saya potong tu bukan sebab sakit, sebab dia akar tak kuat, angin duk pukul dia, potong kan, barulah dia tak, orang kata, dia tak tumbang sebab kena pukul angin kan. Kita ringankan dia punya bahagian atas, orang panggil top pruning. Ya, orang kata amalan pertanian kebun saya ni memang environmental friendly lah. Kalau tak percaya kan, tengok ni. Ada dah burung telur. Hari tu jatuh sebutir, mana tak perginya kan. Dia kelabu-kelabu ni sebab ni saya sembur kapur dolomite jenis cair. Okey, ni pula pokok IOI. Tinggi dah sama tinggi dengan, oh yalah, sebab busuk dia pakai lutut. Tapi dah lepas lah ketinggian saya kan, bucuk yang atas tu dah lepas lah. Tapi memang slow lah kan, saya tak kata dia laju. Sebab satu, air pun saya sembur asal basah je, tak ada orang kata nak bagi yang secukupnya. Jadi tak boleh nak harapkan dia galak lah, asalkan tak mati cukup kan. Ni pula kelapa yang kena, Allah, kapal terbang. Kelapa yang kena serang dengan tonyok kan. Ya, dia selagi dia tak makan batang ni sampai habis kan, ada lagi dia punya umbut ke apa benda dia panggil, empulo dalam ni, boleh naik lagi kan. Ni pucuk baru. Semua tu lah, kalau dia naik sihat, saya tak ganti pokok lah. Kalau tak, ganti je lah. Ni pula pokok pisang, baru pucuk semula. Itulah. Tapi tak buat apa-apa lagi ni, biar dia naik dulu, pucuk dulu, apa semua dulu. Tengoklah kemarau ke tak kemarau ke, lepas raya ke, baru kita alih tanam dia elok lah. Sementara tu biar dulu lah kan, biar dia besar-besar lengan dulu ke apa ke kan, lepas tu baru alih. Alhamdulillah, baru siap isi air kan. Air dah memang kering lah. Ini air tanah ni, air telaga, ambil daripada sini. Tu yang kelabu tu. Jadi boleh lah nak meracun sikit lagi kan. Kena racun juga, tak boleh tak racun. Sebab dia memang nak racun lagi surround. Minggu depan mesin. Lepas tu harap-harap dalam bulan puasa tu dia tak semak sangat. Sebab memang bulan puasa ni nak kerja santai-santai je kan. Kita tumpukan kepada, orang kata, amal ibadat dengan dengan tidur je lah. Kan. Musim panas ni kan, nak buat apa sangat. Jadi itulah cerita pasal kebun ni. Memang tak ada apa sangat lah kan. Benda yang sama ulang-ulang. Pokok pun satu tu je baru keluar seludang kan. Dah ada 3 seludang, tak keluar yang keempat lagi. Tak tahu bila nak keluar. Musim panas kita tak siram dia,
hasil dia pun tak apa elok lah kan. Cuma kita tengoklah macam mana kan. Kita maintain je, siram dia 2 kali seminggu kan. Siram pun pakai sprayer tu, sebab sistem sprinkler tak ada kan. Memanglah busuk tu saya clear kan, nampak. Sepatutnya kita tak clearkan busuk kalau kita nak, orang kata tak nak air tu tersejak cepat. Tapi nak buat macam mana, sebab kita nak baja tu optimum diserap oleh pokok kan. Tak apalah tu, nak buat macam mana kan. Jadi cerita pasal kebun ni pun tak ada apa sangat. Tahun 2026 ni saya nak clearkan batas-batas ni. Saya nak tengoklah kan, saya nak olah kebun ni supaya dia jadi lagi senang. Saya nak masuk mesin rumput kan. Sekarang ni dia berbatas-batas kan. Kita tak boleh nak zap sekali macam tu, tak boleh kan. Kita kena buat sikit-sikit atas batas dulu kan. Lepas tu turun batas ni, turun leceh. Kalau kita dapat clearkan ni bagi rata kan, lepas tu buat busuk tanaman kan, kita akan mesin zap sampai jumpa busuk kan. Lepas tu cuci busuk, lepas tu sambung lagi. InsyaAllah cepat lah. Orang kata mesin rumput kat kebun ni dalam seminggu boleh siap satu kebun. Macam sekarang ni boleh siap seminggu, tapi leceh lah kan. Jadi untuk 2026 ni saya tak tahulah apa yang video saya nak buat. Sampailah saya dah siap clear kebun, nak tanam pokok dekat-dekat musim tengkujuh kan. Tapi tak tahulah, sebabnya pengajaran yang lepas ni dia mengajar kita. Time musim tengkujuh ni babi pun dah bersepah dah datang. Bila habis banjir tu dia lapar cari makan. Tengok macam pokok pisang lah. Tengoklah, kita buatlah apa-apa yang patut kan. Cuma tak boleh nak janjilah banyak video kan. Kadang-kadang mungkin saya buat short lah kan. Nak buat video penuh macam ni rasa macam tak ada apa sangat. Mungkin banyak buat short lah untuk tahun 2026 ni. Update status kebun je apa jadi. Dan minggu lepas apa ni, kecoh lah orang ramai-ramai apa menarik diri daripada TikTok. Sebab pihak pengurusan TikTok ni dah bertukar kepada yang proxy bintang 6 tu. Jadi itulah, YouTube ni pun sama juga, golongan mereka tu juga yang kontrol kan. Sebab itulah saya macam tak berapa nak monetizekan channel YouTube saya ni kan. Lepas tu saya buat video-video kajian saya tu pun, yalah kan, bila dia jadi macam ni dia rasa macam, sebab saya nak mengekalkan video YouTube saya ni sampai orang kata anak cucu boleh tengok lah tok dia orang apa semua ni buat kebun kan. So video-video kajian saya ni banyak orang kata menegur kan. Banyak menegur perkara-perkara yang kepercayaan Israeliat ni lah yang ada dalam orang Islam. Orang Islam tak suka kan. Lepas tu saya memetik kitab-kitab Taurat apa semua ni pun tunjukkan ada yang betul, ada yang mungkin salah, ada yang apa pun. Takut sebelah sana pun tak suka kan. Yang kita modal pun tak banyak kan, kalau kena saman ke apa benda ke kan. Jadi rasa-rasanya macam tak payahlah buat video-video kajian ni kan. Sebab yelah, modal tak banyak kan, nak melayan kena saman ke apa ke. Jadi itulah, untuk video kajian tu ada satu last lagi video kan. Saya buat tu sebab benda ni nak kena buat jugalah. Ada satu ataupun dua lah, mungkin satu ataupun dua lagi. Lepas tu lantak lah kan, apa nak jadi pun jadi lah kan. Sebab video kajian saya yang seterusnya ni pun saya tak bercadang nak go into deep. Sebab video apa channel YouTube ni saya nak simpan lama. Jadi sebarang risiko yang menyebabkan channel ni kena ban ke apa benda ke kan. Tu
Yalah, kita ambil maklum lah, akhir-akhir zaman ni, zaman fitnah. Lebih baik orang kata kita sembunyi-sembunyi je lah kan, daripada nak terang-terangan. Sampai satu masa dia nanti pun video-video kajian saya ni saya akan private kan. Nah, itulah. Sekian sajalah proses saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.